Okey Zarul, hari tu aku nampak kat berita Zahid dia dulu dapat DNAA, sekarang dapat NFA. Dilepaskan dengan mahkamah. Apa sebenarnya ni? So Zahid dapat DNA. DNA tu adalah dia lepaskan tapi tak dibebaskan. So mahkamah dah decide oleh kerana pendakwa raya minta untuk nak cari bukti baru, so dia lepaskan sekejap tapi dia tak dibebaskan sepenuhnya. So tu DNAA. NFA binatang apa NFA pula adalah dia pendakwa raya kata no further action. Dia malas nak siasat, dia dah give up. Dia dah give up totally lah. Dia give up, dia tak nak. Dan dia kata dia tak boleh siasat dah. So duit rakyat yang berjuta-juta ni diorang give up, hilang terus. Itu masalah negara kita sebab kita ada sistem yang benarkan dua darjat. Yang mana dua darjat ni orang politik yang ada kuasa mungkin dia ada istimewanya untuk tak disiasat. Yang orang biasa pula curi-curi kena denda, kena penjara. Oh my god. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. So itu masalah negara kita, ada sistem dua darjat. Ni tak betul ni. Jadi untuk rakyat biasa apa yang kita boleh buat? Nak tak nak kita kena bersuara. Cara nak bersuara, kita kena call MP kita kena desak diorang, call, email ke, jumpa diorang. Sebab kita kena paksa diorang untuk tanya dalam parlimen kenapa kes ini tak disiasat.